Wih, gimana? Ada. Main ni. Okay geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh geng. Welcome back to my channel Hishamiro geng. So baru sampai di pemecah, jam menunjukkan pukul 6.45 geng. Macam biasa geng, kita nak main Lampung. Dah beli udang tadi 15 ekor. Hopefully pagi ni kita gasak geng. Geng, jom kita turun bawah. Okay, harap ada strike pagi ni geng. Geng, kita cetak-cetak dulu. Kemudian kita terus mengai geng. Doakan saya ada strike geng. Okay geng, hari ni hari Minggu. Saya main awal sikit. Mungkin sekejap lagi ramai ada kawan-kawan main. Okay geng, kita tunggu tengok macam mana hari ni. Harap-harap ada strike pagi ni geng. Okay geng, semoga kita gasak geng. Okay, terbaik, stay tune. Okay, kita letak udang pertama geng. Udang pertama ni beli udang 15 ekor lah geng. Harap-harap buntai tak banyak lah. Okay geng, untuk lampu dulu geng. Okay, kita buat lontaran pertama geng. Okay geng, semoga ada rezeki saya pagi ni geng. Stay tune, stay tune. A few moments later. Okay geng, masih tidak ada lagi sebarang hasil geng. Dah lebih kurang dalam 15 minit berlalu. Cocok pun nak cawah dah tak dekat pukul 7, lagi 2 minit. Okay, buntai pun dah beberapa ekor dah balas udang saya. So tinggal sikit lagi, tinggal dalam 7-8 ekor. Tak apa dah, kita try lah. Tengok sampai habis udang. Habis kita balik geng. Apa tengok cuaca ni geng. Cuaca ni mendung ni. Mendung cuaca. Harap tak hujan lah. Ayak elok yang ayak elok. Tak beralung kuat. Lagi dia sampai lah. Dia sampai tepi. Dia nampak udang saya tu pelampung tenggelam. Kita balas geng. So kena banyak sabar lah. Tunggu. Ambil kawal-kawal umpan geng. Buntai banyak lah ni. Berapa ekor ada umpan kena balas. Oh, tengok. Habis saja umpan geng. Tapi tak apa, kita buang umpan lagi. Kita buang umpan lagi geng. Umpan tinggal 5 ekor lah. Habis lah. Kena balas buntai. Aduh, penat macam ni geng. Asyik buntai yang ni makan udang. Tu ada member sana 2 orang. Dah ramai ni, dah ramai. Jam dah menunjukkan kat pukul 8 lah. So tak apa, kita buat udang lagi sampai habis udang. Aduh, buntai banyak buat lagi geng. Tak apalah, tunggulah tengok macam mana.
Trời ơi. Oi, mana ikan ni? Seekor tak lalu kat sini ke? Udang pun tinggal 2 ekor ni. Habis balik-balik ya. Buntai ni makan. Pelampung tenggelam ni, pelampung tenggelam. Buntai makan ni. Ya. Wih, wih. Ekak punya ingatkan buntai. Wih, dia makan macam buntai tu. Wih, 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 wih. Wih, gimana? Ada. Main ni, main ni. Macam buntai makan tak? Umpan aku dah habis lah. Udah mati lah. Udah lah tu. Tinggal sekor je nak habis lah. Apa mampu eh. Layannya geng sampai dia penat geng. Sampai dia penat. Arah lekat solid geng. Arah tu. Dia tak api, dia tak api tu dia tak larat dah. Ui, pi lagi. Pi lagi geng. Kuat lagi bang. Oh, kuat lagi bang, kuat lagi. Saja tak tutup trap bagi habis kan. Layan je geng. Takut lekat tak solid je. Risau. Oh, kuat lagi, kuat lagi. Mai, 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 mai. Ya, kita keluarkan grid biru kan, grid biru. Grid yang dah banyak berjasa. Oh, letih kan. Ui, tegak ah, tak mau main. Mai lah. Ha. Ha.
Alhamdulillah, umpan lah umpan lah. Umpan terakhir. Tu pun mampu ya umpan aku. Boleh balik lah geng. Boleh balik. Dekat solid tak apa. Solid kan, solid. Tu. Solid. Dalam 2 kilo dah ni. Boleh balik lah. Umpan lah. Umpan mampu ya tu. Dia makan apa umpan mati tadi, umpan dah habis kaki dah. Sebab tu lah, tak tengah sangat pun, tak tepi sangat. Memang nak balik pun. Dia telan solid kan, dia telan solid dekat dalam. Kat kuning, kat kuning. Okay, alhamdulillah. Sekak anggaran dalam 2 kilo ni. Dekat solid kan. Dekat solid. Alhamdulillah. So jom kita bawa balik. Dia makan udang lah kan. Udang terakhir. Alhamdulillah. Rezeki pagi ni. So boleh balik. Ingat tadi nak repeat nak beli udang. So tengok-tengok umpan lah dia ambil kak. So tak apa, kita boleh balik lah. Okay, ramai geng. Cuaca pun nak hujan pun tengok. Gelap kan, gelap. Ramai yang ngela-ngela nampak awan. Sikit kena hujan geng. So tak apa, kita gerak balik. Kami ada rezeki sekok. Alhamdulillah geng. Rezeki geng. Anggaran dalam 2 kilo dah ni. 2 kilo dah ni. Ekor kuning geng. Hai. Alright geng. Okay, bye bye. Okay geng, jom gerak balik. Alhamdulillah rezeki sekok pagi ni. Rezeki sekok pagi ni. Ekor kuning guys. Jom. 2 kilo dah ni. Alhamdulillah. Ekor kuning guys, ekor kuning.
Dekat solid. Okay, jom. Dua kilo lebih je. Okay, timbang tengok ikan per kilo. Tak berat pun dalam 2 kilo dah ni. Dua 25 kg kan. Okay, kita test sekali lagi kan. Dua 665 sekali lagi. Kita test sekali lagi. Dua 2630 eh. 2630. Dua 2630 kg ni. Okay geng, dah settle dah, semua barang dah simpan, dah kemas. Ikan pun dah duduk dalam bonet elok. So terima kasih kepada yang menonton geng. Sehingga kita berjumpa di next video. Nanti ada masa kita repeat lain. Okay geng, jom kita gerak balik. Terima kasih semua, terima kasih kepada yang support saya. Okay, hopefully nanti ada masa kita main repeat. Okay geng, bye bye. Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa di next video terbaik Amba.